Superstar AI Team 2024 jatuh kepada Kakanda. Superstar AI Team 2025 jatuh kepada Kakanda. Alhamdulillah untuk tahun 2025 talent Superstar AI Team yang bawa pulang RM20,000. Korang tahulah RM20,000 ni pergi dekat mana, korang dah tahu sendiri. And then tahun lepas saya dapat juga tahun 2024 Superstar. And then inilah piala-pialanya, ini group fans yang bagi Superstar. And waktu saya tak dapat Superstar, and then this one Superstar 2024 tapi dia pecah, digantikan oleh Share bagi talent Superstar ni kat saya. Dia punya work untuk gantikan ni. Dan tahun 2025 lagi sekali alhamdulillah teruki nama saya kat sini, Superstar Kakanda. Thank you very much. And then award yang saya dapat, saya boleh cakapkan tahun lepas saya dapat partnership terbaik. And then tahun ni saya tak tercalon partnership terbaik sebab kan mungkin ramai yang hebat semua benda masuk sementara, sebab ramai yang crowd semua benda. And then saya dapat masuk partnership terbaik. And then saya dapat talent paling stylo lelaki. Tahun ni saya tak dapat sebab apa, dapat dekat Mak Han. Dan yang terusnya adalah talent paling popular. Talent paling popular saya masih pertahankan award ni lagi, iaitu talent paling popular untuk tahun 2025. Alhamdulillah. And then saya tambah 2 lagi award yang baru, iaitu Top Sale Award. Top Sale Award ni pendapatan yang paling tinggi dalam bidang YouTube untuk semua talent, iaitu Top Sale Award. Tahun lepas dimenangi oleh Nazrul Izhang, tahun ni dimenangi oleh saya. Dan yang terbaru saya dapat adalah talent paling atlet. Atlet bermaksud ni dalam bidang sukan semua benda. Mungkin Alif tengok saya dapat sewaktu orang panggil sewaktu IWC punya aktif saya sukan dekat luar. And thank you very much. Tapi masalahnya semua anugerah-anugerah yang saya dapat ni, semua para-para yang tengok semuanya macam cakap saya tak layak dapat, saya tak patut dapat. Tapi tak apa, itu hal korang. Saya start tahun lepas lagi, tahun 2024 lagi ramai yang cakap kat saya, oh kerana tak layak Superstar tahun 2024, oh ni tak layak. Ada je kat tahun 2024. Tapi rezeki dekat saya. Tahun 2025 pun orang deny juga. Semua orang deny. Tapi siapa yang support saya, siapa yang ada saya daripada awal, dia tahu macam mana usaha saya untuk dapatkan satu perkara ni. Saya jujur pada mulanya saya tak nak bersaing pun. Kan saya cakap saya tak nak. Ini rupanya Superstar boleh dapat kali kedua. Ini Alif pun suruh saya bersaing. Saya pun bersaing. Dan alhamdulillah rezeki saya lagi dapat Superstar untuk tahun ni. And thank you very much. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat untuk abang-abang, kakak-kakak yang support saya daripada awal sampai akhir. Sampailah saya tahap sekarang ni, saya betul-betul hargai sangat-sangat. Ya, hargai perjuangan saya. Dan insyaAllah saya akan buat improve hari demi hari untuk tahun 2026, insyaAllah. Konten hari ni bukanlah pasal saya nak menunjuk yang saya dapat Superstar, bukan saya nak menunjuk yang saya dapat anugerah, bukan saya nak menunjukkan yang saya ada trofi, macam-macam trofi. Tapi konten hari ni islat saya nak menghargai 2 insan, yang seorang lelaki, seorang perempuan. And then saya tak tahu kenapa saya nak menghargai dia sangat-sangat. Entah kenapa. Satu sebab mungkin saya tak dapat tengok dia, tak dapat bergelak tawa dengan dia. Dan seorang lelaki, saya rasa bangga sangat dengan dia. Saya rasa happy tengok dia. And then that's why saya ada something nak bagi dekat dia. Insan yang pertama ni, dia seorang lelaki. Dia tak adalah rapat sangat dengan saya, tak adalah selalu sangat dengan saya.
Tapi saya suka sangat bergurau dengan dia. Saya rasa bila saya start bergurau dengan dia, saya rasa sangat selesa sangat dengan dia. And then saya pun tak tahu kenapa, dan insan tu adalah orang tersebut adalah Poira. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Mau buat apa ni? Mau buat apa ni? Nak buat magic kan? Magic apa? Magic kan, nak hilangkan kau. Nak hilang kau daripada AI tu. Uish, jahat. Ya, insan tu nama Bobai Sairat. Mesti komplek kan kenapa saya tiba-tiba bagi dia. Saya bagi dia bersebab saya rasa selesa sangat dengan dia. Boleh? Jangan menangis. Boleh dekat hilang. Aduh, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Buat apa ni? Aku tak faham lah apa ni. Lagi kenapa kau mudah terhibur sangat? Aku pandang sikit kau gelak. Pandang kau gelak asal? Tak tahulah aku. Kau selalu petang ketawa kan? Time shooting pun kau shooting. Time shoot pun kau kasi ketawa aku. Mana ada? Jom sini. Sini lah. Apa tu anjing ni bising. Betul lah anjing ni. Anjing ni bising betul lah. Kau mau prank aku macam umat kan? Bukan prank. Kau ingat prank? Hitam lah aku nanti ni sudah panas matahari. Sambal. Aku pun sengaja je tu. Karang sikit je. Betul sengaja. Okey Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Yang buka Kalau buka anak yatim. Tak yatim ke? Ya ke? Mak Uman ada? Mak Umar tu ada? Sama anak yatim. Sama-sama anak yatim lah. Tutup mata anak yatim. Anak yatim tutup mata Kalau tipu anak yatim tutup mata. Tutup mata anak yatim. Kau faham tak anak yatim? Tutup mata anak yatim. Tengok macam ni anak yatim. Kau dengar anak yatim? Dua tangan anak yatim. Setiap anak yatim. Benda yang anjing ni. Anjing, diam sikit. Lawannya Hati-hati, duduk. apa ni? Apa ni? Aku nak tunjuk yang aku beli topi baru. Dengar. Okey, lawak topi aku. Lawa. Okey. Lawak topi aku. Kau beli ke ni? Lawa. Lawak topi aku kan. Aku tengok lawak tak ada sana. Lawa. Ni barunya baru keluar. Baru keluar lah. Kau pakai merah. Aku pun nak beli merah. Kau tanya kau. Pendapat kau lah Allah tak lawa. Sebab aku nak pakai kena tak kena dengan kepala aku. Kau apa-apa kau pakai sengam. Iya ke? Macam ni pun kena? Dia mungkin Hinalah anak yatim. Bukan, lawa. Betul? Ni untuk kau. Betul. Betul? Sembarang. Ya betul. Wah, ini konten prank ni kan? Prank apa? Kenapa bagi aku? Tak salah kau bagi kau. Tak boleh bagi kau. Boleh ya, betul lah. Betul. Kenapa bagi? Sebab aku tak tahu. Aku mungkin dalam AI untuk sementara ni aku rasa aku mostly selesa dengan kau. Aku suka tengok kau. Kenapa aku suka tengok salah kacang kau? Tak, sekali aku bagi hadiah aku suruh muntah. Tak, jujur. Aku bagi makanan busuk ke apa ni? Aku macam Bukan, sedihlah kau bagi hadiah tiba-tiba. Ya. Lagi-lagi superstar bagi hadiah. Tak, anjing ni sekabut ke anjing ni? Serius lah ni? Serius, sebab aku kalau mostly yang sementara sekarang ni aku mostly aku suka tengok kau. Mungkin bukan suka tengok kau, bukan lah maksudnya aku tak suka tengok Syafiq. Maksudnya aku ni mostly selalu bergurau dengan kau. Selalu bergurau senda ke apa-apa pun dengan kau. And then that's why aku dah selalu nampak kau pakai topi warna biru, topi warna hitam. Mulut aku busuk sangat Mulut, ya Allah, mulut aku busuk sangat ke apa ni? Aku macam terharu. Orang selalu terharu sedih, kau muntah. Macam lambung naik kan? And then ini aku hadiahkan untuk kau sebab kau ada banyak pakai topi merah. And then this the new arrival daripada merah, last stock aku boleh dapatkan. Dan ini aku hadiahkan untuk kau. Dan aku doakan semoga berjaya kat luar sana. Semoga kau mungkin nanti kalau dah keluar semua benda, semoga kau dapat amal jaya dengan job-job kat luar semua benda. Aku doa yang terbaik kau. Terima kasih selalunya. Aku ni
mudah terhibur dengan orang. That's why bila aku selalu tengok kau, aku selalu tersenyum, selalu ni. Sebab engkau adalah AI untuk sementara yang buat aku macam, kau tak perlu buat apa-apa tapi buat aku terhibur. Dia macam tu. Mungkin sebab jelek betul lah kan. Bukan jelek, but cara kau tu, faham tak? Cara kau hormat aku, it's not hormat, but cara kau bergurau dengan aku. Semula aku rasa macam, kau lah, lebih kau macam, aku tak tahu rasa apa. Rasa macam, bila tengok kau macam, oh yang anak yatim ni. Sebab aku kan anak yatim juga macam, anak yatim ni macam gitu kan. Aku macam simpati kat situ. That's why aku macam bagi hadiah untuk kau ni. Ni apa-apa kau pakai lah. Aku tak tahu kau suka ke tidak. Tapi dia ni arrival. Ini suka betul. Kenapa? Yalah sebab hadiah ni bukannya senang mendapat. Lagi-lagi dengan superstar lagi yang bagi. Aku jangan bagi orang hadiah. Ya itulah. Kau ikut tengok. Terima kasih. Aku jangan bagi orang hadiah. Dan bila aku bagi orang hadiah tu, itu tanda appreciate kat dia. Aku hargai dia sangat-sangat. Thank you. Terima kasih. Take care. Yeah. Kata-kata kat aku tak? Terima kasih Kanda, semoga murah rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan. Aku ni tak pandai juga bercakap sebenarnya. Cuma makin murah rezeki lah selalu. Amin. Terima kasih. Jangan nangis, kau yang nangis. Nangis kau yang nak nangis. Kau yang nangis. Sudah, keluar. Betul lah. Apa pun. Kenapa dia? Kenapa nangis? Dia nangis. Tak ada apa, tak ada apa. Aku rasa macam cepatnya masa berlalu. Kau ingat tak waktu mula-mula kau masuk, aku cakap dengan kau okey tak? Kau okey tak? Kau okey tak? Okay. Aku selalu cakap kau, boy kau okey tak? Okey tak? Okey tak? Ada apa-apa cerita? Ada apa-apa cerita? Ada. Waktu tu kan kau selalu seorang mula-mula. Yang kau datang dengan kau okey tak? Kau okey tak? Kau okey tak? Ini kau selalu cakap okey. Aku tak tahu lah waktu tu mungkin buat aku rasa waktu tu kau alone sangat, kau sunyi sangat. Buat aku lah yang aku nampak. That's why aku selalu ajak kau ni, tiba-tiba aku ajak kau shoot content sekeliling tu. Aku selalu tegur kau okey tak? Okey semua benda kan. Aku faham perasaan kau macam mana bila alone tu. Yang kau jangan risau. Tapi bila lama-lama kita selesa je dengan orang tu. Betul. Okay? Dan thank you very much selalu masuk konten aku. Thank you dia sebab bagi masuk konten. No problem. Raja Magic ni bos. Raja Magic ni. Sebab magic tu lah orang tak nampak magic aku tau. Sebenarnya magic tu jadi tempat kau je, tempat lain tak jadi. Okay bye. Terima kasih sangat-sangat. Guys, boy siren guys. Untuk boy, terima kasih sebab dah hiburkan aku. Sebenarnya kau tak hiburkan aku apa pun sebenarnya. Cuma aku suka bergurau dengan kau. Aku suka bercakap dengan kau. Dan aku suka tengok kau. Sebab aku tak tahu kenapa, masa aku tengok kau, aku rasa macam dekat sangat diri aku dengan kau. Nak pula aku tahu yang kau sama kehidupan macam aku. Kisah hidup kau. And then aku tahu kau yang sangat hebat. Ada yang aku bagi tu, kau jaga elok. Dan aku doakan kau semoga berjaya selalu. Bye-bye Siren. Orang yang seterusnya, seorang perempuan. Saya sangat bangga, kagum sangat dengan dia. Apa yang dia capai, apa yang dia perolehi. Dan saya rasa hadiah ni mungkin tak bermakna pun untuk dia. Mungkin tak mahal mana pun. Saya rasa saya perlu hargai dia. Dan orang tu adalah. Okay, ini orang cakap samuan ni hadiah seterusnya. Samuan untuk yang Kanda rasa appreciate sangat, bangga sangat adalah Nah. Ya. Kanda? Bagi aku duduk tak? Duduk. Kenapa? Kanda. Ni untuk kau. Ni serius untuk kau ni, serius untuk kau. Tutup. Ni serius untuk kau. Tipu. Sumpah tak buat lessing. Aku beli sebab kan aku rasa bangga gila. Tiba-tiba kau dapat 2 award dalam masa sebelum ni. Patutnya bulan sebelum sepatutnya aku rasa kalau kau tak teruskan apa yang aku suruh tu, aku rasa kau tak akan dapat award tu. And then kau ikut apa yang aku cakap. And then that's why gila 2 award kau dapat, betul calon superstar lagi gila lah. And then ini aku hadiah kau untuk kau. Ini murah je gila daripada kau dapat tinggi lagi. Betul. And then ni aku bagi hadiah sebab aku jujur kat bangga gila.
dalam masa berapa bulan je aku boleh dapat Rising Star, aku boleh dapat disiplin tu memang kau disiplin lah. It's about Rising Star dan kau dapat kiranya top say yang paling tinggi juga antara yang paling tinggi. And then ini antara orang panggil apa, hadiah untuk kau lah. Patutnya aku bagi sebab hang macam hang lah yang pembuka benda tu atau hang asbab. Aku just suruh. Tapi kau buat. Bila kau buat tu aku rasa macam kau ikut apa yang aku cakap. And then bila kau tunjuk aku revenue yang tinggi macam tu, aku rasa macam apa tak ada, dia tengok saya punya revenue dia yang sebab dia nangis. Mana nangis dia macam tu, bangga macam tu. Tak sempat nak wish thank you pun sebab kan sebabkan dia jugalah. Walaupun orang cakap, ada je baca komen dekat TikTok kata semua benda nak sebabkan dia, semua benda nak naik sebabkan dia. Memang dia kalau ikutkan semua benda tu usaha lah sejujurnya. Tapi apa yang saya buat adalah meyakinkan dia untuk semua benda. Just yakinkan dia macam ni. Ini tak tahu pula dia ni ikut apa yang saya suruh. Maksudnya macam dia konsisten sampai dia tak tahu cara untuk berhenti untuk buat konten ni. Saya rasa bangga gila tiba-tiba pula award tu dia menang. Kau faham tak? Rising Star semua benda sebelum ni. Itulah tanda aku kira macam bangga dengan kau. Aku just bagi bag ni biasa. Kau boleh buka sekarang. Kalau lawa kau beritahu lawa. Kalau tak lawa beritahu tak lawa. Satu je lah. Nak lebih-lebih pula. Dapat award 2. Bagilah 2. Disiplin aku dah tahu kau akan dapat. Rising Star tu. Kanda macam mana hantar aku punya favourite colour warna hitam? Ya, semua orang senang hitam. Hitam memang senang masuk. Itu aku bagi kau. Cantik. Thank you Kanda. Macam Tata je aku nak beli handbag baru So simpan duit. Aku jadi faham orang. Ini sebab aku Thank you Kanda. Aku rasa bangga gila untuk kau this year. Sebab tu aku rasa macam kau tak pernah bagi aku, kau tak pernah dapat emas macam tu. Bila kau dapat sekali, memanglah aku bukan partner kau tempat konten dengan kau kan. Tapi aku rasa macam bila kau ikut apa yang aku suruh, that's why pun satu achievement untuk aku rasa macam bangga gila. Walaupun aku just bukan tolong kau dari pergi konten kau, tak tolong semua benda kan. Tapi sebab itu usaha kau just ambil apa yang aku cakap untuk momentum diri kau. Ini tahniah sekali lagi untuk Una. Dan tahniah nak ucapkan thank you tak Kanda. Apa tak ada masa yang kami stable. Lepas tu masa nak umumkan Rising Star, Kanda tunjuk kau kata aku tak harap macam tak orang lain lagi. Jadi dapat alhamdulillah lah rezeki. So nak ucapkan thank you kat Kanda sebab memang tak sempat langsung. Memang masing-masing busy dengan family dia, busy dengan member dia pun semua nak raikan kemenangan dia. So nak ucapkan tahniah untuk Kanda juga jadi superstar. Memang layak. Walaupun orang cakap gimana lah orang cakap kata tak layak ke apa semua, sebab kita orang yang kat sini yang bekerja dengan dia, duduk sebumbung dengan dia apa semua, kami kenal, kami tahu kenapa dia layak, dia lagi apa, dia deserve. And then congrats lagi, kau jaga baik lah ni. Ni pemberian daripada aku ni. Aku jarang bagi orang hadiah. Kalau kau ingat hadiah daripada orang, jarang aku bagi orang hadiah. Tapi bila aku bagi tu aku rasa appreciate lah. Aku ada je bagi sebelum ni. Cumanya jarang lah aku nak bagi kat perempuan-perempuan yang pernah aku bagi. Ada je sebelum aku pernah bagi. And then congrats. And then semoga tahun depan kau masih berkembang, masih stay. InsyaAllah kau boleh dapat award-award yang lain pula. Okay? Amin, InsyaAllah. Thank you Dok Kanda. Pula untuk tahun ni berguna-guna. Jangan pernah berhenti. Okay? Kalau rasa itu macam cakap lah, bila bak makanan ni jangan pernah berkira. Bila kau berkira, rezeki takkan masuk. Faham tak? Maksudnya jangan pernah berkira. Biarlah buat makanan macam ni, kau percaya rezeki. Bila kita bagi orang makan, insyaAllah rezeki ni bertambah lagi. And then congrats sekali lagi. Thank you very much. Thank you. And then bye. Assalamualaikum. Semua aku percaya Una. Dan aku bangga dengan kau. Apa yang aku suruh, apa yang aku cakap dekat kau, kau buat. Sampailah kau datang tunjuk dekat aku, Kanda, aku dapat amount banyak ni Kanda. Benda ni tak pernah pun aku dapat. Once kau tunjuk aku hari tu, aku rasa that itu momen yang paling aku happy sangat. Iaitu aku rasa macam kau dapat amount macam kau tak pernah dapat sebelum ni. Padahal aku tak ada pun. Aku just bagi tahu apa perlu buat je. Tapi yang melakukan segala-galanya tu adalah diri kau. And then aku sangat bangga dengan kau. Lepas kau dapat Rising Star, everything. Dan aku doakan kau teruskan, jangan berhenti buat konten dan terus menjana income yang tinggi. Semoga tahun depan kau dapat award banyak lagi. Okay.